Sebab saya ingat waktu kecil dulu, mak ayah saya, diorang bukan orang senang, tapi simpan duit untuk beli suplemen, apa nama dia, yang letak bawah lidah tu. Examo bukan? Hexamo Hexamo. Hexamo betul, Hexamo. Mahal waktu tu. Hexamo. So saya rasa betapa kasih sayang mak ayah saya ni bila dia beli tu. Nak pegang pun jangan pegangan tangan. Betul. Tak ada sentuh tu. Kena dekat tutup botol tutup botol lepas tu masuk tu dalam mulut Jangan pegang tangan mahal ni. Nanti tak berkesan. Oh, makan sirap pun sama juga. Makan sirap tu. Ni terus masuk mulut je macam makan gula-gula. Tak, maksudnya dulu zaman tu ada juga pernah, makan sama. mak pernah beli tapi tak konsisten sebab mahal. Ya, betul. Sebab tu saya memandang yang kita tak nak letak harga mahal sangat. Tak payahlah untuk banyak. Cukuplah untuk kita boleh letak yang ibu ayah mampu untuk letakkan komitmen. Lepas tu kalau nak murah, beli package anak ramai. Package anak ramai, satu kotak cuma jatuh dalam RM40 ke RM38 macam tu je. Oh, sebab jauh beza. package anak ramai tu beli 4 kita bagi percuma 2. Itu adalah salah satu part of kita punya contribution. Oh, beli 4 dapat 2 free. Kita bagi macam sedekah lah. Untuk anak-anak beli 4 kita belanja 2 kotak. Lepas tu saya tak ambil untung banyak, Dok. Kita memang nak tolong ibu ayah. Sebab saya nak melihat gembiranya, harmoninya rumah tangga tu. Ya, sebab anak kita kalau tenang, harmoni kan rumah tangga kan. Betul. Betul. Sebab saya bila saya ingat momen mak ayah saya usaha hantar tuition, beli suplemen, kita maksudnya macam ni, kasih sayang kita pada anak-anak ni perlu ditunjuk dan diorang perlu dirasai. So momen ayah saya simpan duit cakap benda ni mahal dia bagi tu, bila saya makan tu, saya pergi sekolah tu, kita tak fokus pun kita akan fikir mak ayah apa betul ni. Kita rasa pengorbanan dia tu. Masya Allah. So kena invest lah untuk anak-anak kan. Ya.